Okey, hari ni kita dah dapat satu projek Hujan Okey, kita dapat satu projek. Okey. Itu hari Maisah punya kereta. Ini hari Cikgu Merah punya kereta. Dua-dua ni memang ada join ke? Ada join ke? Okey, brepek ni habis lah. Okey. Jadi kita nak buka dulu, kita nak check lah. Betul tak betul brepeknya habis. Okey. Barang ada ke tak ada? Sebab apa? Yang ini brepek Brembo lah. Okey. Brepek Brembo lah. Jadi kita kena buka dulu. Okey, kita cari sampel. Kalau betul brepeknya habis, kita kena cari sampel. Baru kita bawa pergi spare part lah. Okey. Okey, macam biasa. Okey, skru dia ada 5. Yang ini ada 5. Kita dah buka tayar semua. Jadi sekarang ni kita nak tengok. Brepeknya memang betul habis. Okey. Yang ini Brembo. Jadi Brembo ni dia punya sistem dia guna pin lah. Okey. Tak ada guna skru-skru, tak payah. Ini ketuk sahaja. Okey, ini macam sistem kancil. Lock dia inilah pin dia. Okey. Dia punya locknya pakai besi ni lah. Okey. Pakai plate ni lah. Okey. Jadinya plate ni tolak ke dalam. Okey. Besi ni masuk dalam. Kat sini pun ada boost ini bagian lock dia biar jangan terkeluar, jangan tertanggal, jangan tertinggal. Jadi sekarang ni kita dah buka atas, okey. Besi plate lock tadi kita galihkan. Taruh sini. Okey. Jadi tinggal bawah sahaja kita buka. Mana tadi dia punya special nut ni, special lock. Okey, namanya special lock, okey. Jadi kita ketuk sahaja Dia macam sistem kancil lah, sama sahaja. Okey, jadinya sekarang ni kita dah keluarkan pin ni, okey, buka, nanti kita keluarkan brake pad, okey. Lepas tu nanti kita buat yang sana pula, okey. Apa-apa, cara gas lah.